So tujuan meeting press meet hari ini berikutan satu kes yang berlaku kepada pemandu e-hailing kita lah. Alright, he was victimized in this situation whereby ceritanya macam ni lah. Beliau buat ride macam biasa saja, right? So insiden ni berlaku pada December 6, 2025. Beliau first trip beliau, dia ada 2 location, pick up multiple destination lah. So point A go to point B, come back to point A, macam tu contohnya. So biasanya application ni bila ada point yang middle point ni, dia kena tunggu 3 minit, right? So dia macam biasa, dia pergi and then the passenger, dia bagi tahu saya nak hantar surat lawyer sekejap. Okay, tinggal sekejap lah. So dia macam biasa casual duduk lah, relax je, tunggu dia pergi dalam. Then what happened, passenger tu masuk dalam, dia buat sesuatu perkara kepada satu kediaman, right? So yang boleh mengakibatkan kebakaran. Alright. So selepas tu dalam CCTV capture passenger tu lari mengalir ke kereta, but dah sampai dekat dengan kereta, dia berjalan naik kereta balik macam tak ada apa-apa berlaku. Casually dia datang, so dia tak ada suspect lah dengan passenger tu. Dan kita tahu dekat syarikat aplikasi Grab ni kita ada quiet ride, di mana kita tak boleh banyak bercakap dengan passenger. Kita tidak tahu nak luri passenger macam mana semua, sebab we have to maintain as our driver saja. And then open the drop off point, passenger lari tak bayar. So after that, the driver call Grab and inform passenger lari, and beliau mendapat pampasan penuh untuk fare tersebut, dibayar, tak ada masalah. So dia basically macam tak ada apa-apa, dia back to his life, normal life, dia driving. Tiba-tiba Januari 2020 ni 26 of January lah, ada 3 pegawai polis datang ke rumah dia, and then they said, whose car is this? Tanya dekat isteri dia dengan anak dia. Dia cakap, my father sleeping. Okay, call him, he know everything. Tak ada intro apa, terus he know everything. They push all the way. And then masa Encik Kanda dia bangun apa, dia tak pakai baju lah, and then he just casually come. Then what, the wife sudah buka gate lah, dia sudah masuk dalam. Tanya, you kena datang ke balai, you tahulah apa you buat. Macam ni lah cara cakapan dia semua. Of course, siapa-siapa tiba-tiba datang rumah kita nak cakap nak bawa pergi balai tanpa apa-apa matter apa yang kita pun tak tahu, bagaimana kita nak tahu apa cerita ni kan? So no warrant, nothing. So dia pun cuba nak call dengan seorang lah, uncle dia, and then phone dia rampas. Dia cakap no, and then try to gari, and then wife dia pegang tangan polis, jangan gari, tolong, menangis. Semua ni berlaku depan anak dia, depan isteri dia. Terus bawa kepada balai polis. Pada hari itu disiasat, mereka sudah tahu passenger punya booking ID wujud, sah, dan sudah communicate dengan syarikat Grab. Grab cakap memang itu passenger detail ada. So dekat sini kita sudah tahu passenger memang wujud, bukan offline booking ke apa, is on apps booking. But still on that day dia kena tukar baju oranye, duduk dalam lockup, and they are waiting for Grab punya email semata-mata untuk tahan dia. Grab boleh email bila-bila, tapi sekarang kita sudah ada data menunjukkan dia mengambil penumpang tu melalui aplikasi. Kenapa nak tahan dia? Dia sudah bagi cooperation, and then he just was arrested like that. Right? The next day they waiting, Grab no email, nothing. Bring to the court, handcuff with the orange lockup shirt, tanpa kasut, dengan kaki ayam, pergi dekat mahkamah. His friend contact me, and then we already have a cooperation with all the platform, e-hailing platform. I tried to call Grab. I said, please release him as soon as possible. Please provide whatever necessary things. So this is a SOP yang kita cakap macam dah lebih sikit lah. Memang dah lebih. Tak ada keperluan nak treat him as a criminal. He's a normal, ordinary driver as anyone. So until now, his car and his phone still under custody, belum release. So apa macam mana dia nak jana income lagi? But let's say in future you want to find a new work or register new apps, he will consider as a criminal record. Dan jika kita ditangkap oleh pihak polis, kita perlu diberitahu kenapa kita telah ditangkap, tujuan penangkapan, dan juga semasa saya telah dimaklumkan bahawa pihak polis telah hadir ke rumah dia dan telah membuat penangkapan. Semasa penangkapan, ia adalah satu SOP di mana mereka perlu tunjuk satu kad polis
sehingga hari ini dia tidak tahu kenapa dia telah ditangkap. Dan this is not fair. I can say penahanan yang salah. Dan dia juga telah direman selama 4 days 3 nights. 4 days 3 night. But selepas telah diberikan oleh pihak Grab penjelasan bahawa dia bukanlah seseorang yang terlibat dalam kegiatan tu, dan dia just pick up and drop off. Yep. Dan jika perlu kita akan memfailkan kes saman sivil terhadap pihak-pihak yang terlibat, kerana kita rasa this is too much lah. This is too much, and we hope that we can solve these issues. Sekarang masalahnya dia polis tak bagi lepas saya punya kereta dengan phone. Saya tak boleh pergi kerja ini kerja e-hailing saya punya part time saja. Yang full time punya kerja saya tak boleh pergi sekarang. Sebab license saya technician. Saya tak boleh pergi kerja, transport tak ada, telefon tak ada sebab kita punya license sekarang dah kena application dengan telefon. Saya punya bank information dekat telefon. Apa pun sekarang saya tak boleh buat. Saya seorang saja kerja. Sekarang saya punya kerja pun itulah masalah. Saya tak cukup untuk gaji, sebab tu saya buat part time untuk Grab. Sekarang itu pun saya ganggu. Saya tak tahu nak buat apa, macam mana nak buat tanggung. Saya apa hutang pun ada. Saya nak bayar kereta, rumah, nak tanggung anak belajar. Dia orang pandang dari luar dari saya macam-macam. Dia orang Dia boleh rasa cakap, dia pun penjenayah lah kan. Biasalah nak pakai baju orang gari kan. tapi actually saya tak buat apa pun. Tapi pandangan dari luar macam-macam. Itu yang taruh itu saya tak boleh habis. Malam tidur pun tak boleh. Just become